Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Collection ni. So hari ni saya nak unboxing dan juga simple review ni produk daripada PGY Tech. Okay, ni adalah phone fotografi strap model Lingo. Okay, so benda ni kegunaan dia adalah untuk kita letak pada phone lah. So mudah untuk korang bawa korang punya phone. Biasanya kalau phone kita akan letak dekat dalam poket. So bila nak guna tu dia agak leceh. Tapi kalau gunakan strap macam ni, korang boleh sangkutkan dekat leher. Korang nak slingkan ke macam mana, macam-macam gaya pun boleh. So dia lagi mudah nak ambil kita punya phone bila nak guna. Okey, untuk korang yang selalu travel ataupun suka buat konten lah yang perlukan mudah untuk kita ambil gambar ataupun video, sama ada korang nak gunakan phone ataupun kamera, pasti korang kena dapatkan satu strap ni daripada PGY Tech. Yang ni namanya Lingo. Okey, dia punya kotak dia macam ni. Dia punya strap dia memang cantik, sangat kualiti. Dia jenis panjang dan juga braided. Okey, sangat tebal. Kualiti dia memang bagus lah. Dia ada banyak warna, yang saya dapat ni dia warna hitam. Dia punya ni pun memang panjang, lepas tu dia adjustable. Korang nak panjangkan, pendekkan semua boleh adjust dekat sini. Okey, ni yang paling panjang lah. So nak guna dia senang, kita just sarungkan saja. Sama ada dekat leher macam ni ataupun korang nak cross macam ni pun boleh. Ikut pada korang punya selesa lah. Okey, lepas tu dia punya ni, nampak dia punya penyangkut ni, dia function. Sebab kalau kita pasang dekat kita punya phone, dia akan terkeluar macam ni. Pasang dia pun senang sebab dia akan bagi benda ni. Okey, dia akan bagi benda macam ni. Korang masukkan dekat case. Lepas tu pasang dekat kita punya phone. So dia memang secure. Korang just biarkan saja. Kalau tak nak guna dengan strap, biarkan saja macam ni. Tapi kalau nak guna, masukkan macam ni je. Tolak kat sini, nampak dia akan lock. So dia memang sangat secure. Dia takkan jatuh. Just kita biarkan saja phone macam ni. So mudah, in case nak ambil gambar video dia cepat. Kalau compare kalau kita letak dekat phone ataupun poket dia lambat. Tapi kalau macam ni dia lagi cepat lah. Kita just sangkutkan saja, dia memang selamat. Kalau tarik pun memang susah nak putus. Sebab tali dia ni memang kuat. Okay, lagi satu yang bestnya, dia akan bagi dua sebenarnya benda ni, yang berbola ni. Kalau nak buka, kena tekan dia punya button ni. Tekan terbuka. Okay, macam ni saya letak dekat saya punya kamera DJI Nano ni. Ataupun nak guna dekat kamera lain-lain pun boleh. So kalau kamera ni nak buat travel pun boleh, senang. Just sangkutkan saja macam ni. Sama juga dia punya function. So memang mudah nak ambil kita punya kamera lah. Okay, nampak? Sebab dia bagikan tali dan juga berbola macam ni. Jadinya korang boleh pakai dekat mana-mana kamera. Okay? Pasti memang sangat function benda ni. So kita boleh tukar-tukar dengan senang. Lepas tu dia memang sangat secure. Dia punya harga murah je. Okay, kualiti dia memang bagus. Okay, ni pada PGY Tech. So kalau korang, dia ada banyak color, semua cantik-cantik. Korang boleh pilih mana yang korang suka. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, so terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.